Yo, what's up man? Kembali lagi kepada saya Zimpro 17. Terima kasih sudah mengklik video ini ya. Dan kali itu guys, saya lagi main Roblox yang bertemakan kita harus membuat kapal. Kapal. Kita harus membuat kapal untuk pergi ke sana paling jauh. Siapa paling jauh, dia dapat paling banyak duit. Macam tu lah. Contoh dia macam ni. Kita tak boleh duduk sini terus. Kita harus slide dulu. Tekan yang kiri ni. Nampak Nampak? Ni tekan. Baru jalan dia. Yang depan tu pun ada booster. Jadi kita boleh pergi sana supaya semakin laju lah. Wih. Tapi jaga-jaga, sebab nanti kita akan boleh tenggelam. Cepat-cepat. Weng. Duit aku dah 2,100, nak 200 dah. 1,200. Okay, ini dia suruh pilih. Yang ni ke yang kuning ni ke, tapi mesti bayar Robux lah. Ataupun ni, kita pilih ni je. Kita tekan je dulu. Okay dah, tu je. Habis tu kita akan beli barang dekat sini. Kita nak beli apa ni? Kita beli minyak dulu lah guys. Supaya minyak kita tak terbatas. Okay, kita beli ni. Beli tu. Habis tu kita beli ni. Nah, jadi kita beli yang ni kita beli lagi. Mister ni pun beli. Okay dah. Baru kita letak tiga-tiga kat sini. Letak situ. Letak situ. Okay, ngam. Satu lagi. Okay dah. Siap. Mantap. Okay, jom kita slide. Wih, semakin laju. Wow. Booster. Booster lagi. Sui. Push. Hampir tenggelam weh. Cepat. Kasih paham bos. Peka. Wih, lajunya. Kita dapat cara rekod kita sendiri weh. Wow. Wih, lajunya. Lah tadi laju, sekarang tak. Tolong. Kalau kita dah macam ni, kita tekan return je yang kiri sebelah ni, warna merah. Return. Dah selesai. Nah, gitu cara mainnya guys. Okay, faham? Jadi yang ini pula aku tak tahu ni apa ni. Halo bang, apakah anda ada jual sesuatu? Wish. Tak apalah. Aku nak ni. Nak membangun lagi lebih kuat aku punya ni. Nah, jadi kita nak beli apa ni? Kita beli lagi. Dah habis duit aku.
Yang ni pula kita letak kat depan. Letak ni pula. Biar nanti-nanti. Tak apalah. Okey, siap. Tambah lagi satu. No, duit habis. Tidak. Dah lah, kita dulu berlayar. Ku berlayar di lautan, tidak ke alamak, tidak ke tepian. Jom, cepat-cepat. Bush, alamak, aku punya ni enjin untuk ni dah rosak weh. Dah satu hilang sebab gara-gara tadi. Wih, bestnya. Andali, anda fly. Alamak, aku punya kapal ni dah dah habis minyak. Dah habis retur. Siap. Ini claim. Siap. Sekarang kita nak beli apa lagi Alah, duit tak cukup. Alah, duit tak cukup. Itu untuk keseimbangan guys, okey? Okey, sudah cukup. Duit aku dah habis. Cepat gila. Patutlah 100,000. Salah. Berlayar. Ku berlayar di lautan, tidak ke tepian. Wih, sui, bush. Nasi tak tenggelam. Sebab aku dah beli blok yang supaya tak tenggelam. Sebab isi dia udara, oksigen. Tak tahu lah oksigen ke udara ke. Yang penting udara lah, supaya dia mengapung. Wih, Weh, kalau kita tengok kat bawah macam ni weh, anjay. Alamak, lah minyak dah habis. Sampai sini je ke? Dah tak apalah. Okey, dia suruh pilih. Kita pilih ni, duit. Asal ni. Lah, dah habis. Ambil duit lah. Mantap. Jadi guys, kita nak ni jap. Aku nak membesarkan lagi aku punya tempat. Jadi aku nak beli lagi. Haha. Ni berapa? Lah 5K. Ni. Lah mahal, tak nak. Ni aku baru mau beli 300 je. Banyak, murah. Tak
tak nak, tu mahal. Yang kuning-kuning tu mahal sikit, jadi aku tak nak beli. Mana bukan. Yang ni baru aku nak beli. Mantap. Okay dah, baru kita beli minyak pula. Okay, tinggal 2 lagi jap. Dah habis. Dah tak dapat dah beli. Dah, okey. Habis tu yang ni pula kita letak kat sini. Okey, baru ngam. Jadi lepas tu kita letak habis tu yang ni pula yang ni pula kita letak sini pula. Yang mahal ni pula letak kat sini. Selesai. Dah macam tu je lah. Minyak pula. Minyak pula kita letak mana? Kat sini je lah. Letak kat sini je lah. Letak kat situ je. Baru ngam. Cuma korang satu je. Cuma korang satu minyak je. Kalau satu lagi dah ngam dah. Letak kat sini. Tak apalah, kita belayar dulu. Jom. Wih, terbang. Kalau kita naik booster kan macam kita terbang. Wih. Wih. Bus. Ngeng. Sekarang dah mula stabil dah kita punya. Laju dia punya. Mungkin dia guna enjin yang lebih kuat ke? Kot lah. Wih.
Alamak. Kita punya minyak dah habis. Tolong. Dah habis dah. Bye. Push. Kita pilih duit. Aku kaya. Jap. Oh ya guys, saya skip dulu ya guys, supaya tak lama sangat dia punya video. Okay guys, jadi saya skip dulu sampai saya punya kapal ni lebih laju dan lebih bagus. Okay guys, faham? Okay, kita skip dulu. Pergi ke masa depan. Wow. Wah, sekarang kita sudah di masa depan. Dan sekarang saya akan menunjukkan kapal saya. 1, 2, 3. Tada. Inilah kapal aku. Kau tengok tu. Yang belakang tu ada kursi VIP. Yang silver ni untuk aku duduk, untuk aku bawa kapal ni. Yang dua ni, yang belakang ni, yang tempat duduk ni untuk aku anulah, untuk ada tamu kata orang, kalau ada kawan ke apa, boleh naik. Kat belakang ni aku dah pasang enjin berapa banyak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Sekejap kiri dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Dan booster kita ada 4. Dan untuk minyak dah banyak. Korang kira lah sendiri berapa. Jom kita akan berlayar. Kalian mau tengok berapa laju saya punya kapal ni sekarang? Jom, let's go. Dadah. Wih, terbang. Wih, lajunya. Kalau kita tekan booster, tambah laju. Alamak, sorry. Bu. Tolong. Tolong. Alamak. Tolong. Baru sudah. Ayah pakai telepon. Mati guys. Sorry guys, mati tadi. Tak apalah guys, yang penting laju dah. Tak apalah guys. Okay. Jadi mungkin itu saja kita punya video kali ini. Dan jangan lupa subscribe, like dan share. Okay guys. Dah bye. Jumpa lagi video lainnya. Pau.